pun berlaku perbincangan di kalangan ulama, adakah telinga ni termasuk manfazil maftuh? Adakah dia menyampai ke perut ataupun tidak? Kata para ulama kita, walaupun sebahagian kata tak, sebenarnya telinga tidak sampai pun ke perut hakikatnya. Telinga adakah dia dikira manfaz? Al-Imam Syekhuna Syekh Imam Ifat rahimahullahu ta'ala, waktu ketika pengajian kitab Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim, dia syarah, dia kata apa? Naam, Al-Imam Syafi'i berhujjah dengan manfazil maftuh pada sudut zahir. Kerana ini manfaz. Dia tak sebut manfaz maftuh yang menyambung ke perut. Tak mesti menyambung ke perut, dia kata. Jadi katanya manfaz maftuh, zahirnya manfaz maftuh. Kenapa mata tak dikira manfaz maftuh walaupun sampai sebenarnya ke perut? Atau kalau kita bubuh minyak dalam mata ataupun ayak dalam mata, bubuh titik, kadang-kadang kita akan rasa pahit di sini. Tapi kalau titik minyak dalam telinga, tak akan rasa di sini. Sebagian ulama kata dia tidak menyampaikan ke perut, tapi menyampaikan ke dimagh, ke otak. Dia ada rongga untuk sampai ke otak. Tapi kalau dibuat kajian yang sains, dari segi kajian, katanya tak, dia tak ada. Dia ada penutup, dia ada pelapik yang kosong yang tidak menyambung ke dalam. Jadi macam mana dikira manfaz tak? Naam, dikira manfaz pada sudut zahir. Maka Al-Imam Syafi'i haq, al-haq. Kita berpegang dengan para ulama kita sebut, tamam? Sebab tu kalau disebut di sini terkeluar daripada ain anil asar. Jadi kalau kata kita sebut tadi, masuknya ain, zat sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Masuknya zat ke dalam rongga yang terbuka. Mulut, rongga terbuka. Masuk nasi. Nasi ini tak mesti 2 pinggan, Pak Long. Tadi kita dah habaq dah tadi. Sebiji saja pun batal. Mata tak. Telinga, ya, telinga. Lubang punggung, naam. Lubang kemaluan, ya. Itu semua dikira manfaz maftuh. Baik, ini nak tanya ni. Rongga dekat kita punya bulu roma ni. Bulu roma kita kan. Ni dekat kulit kita ni ada rongga tak? Sambung tak ke dalam? Sambung. Masuk ke dalam. Tapi adakah dia dikira manfaz maftuh? Pada zahir tidak nampak, maka dia tak dikira manfaz maftuh. Manfaz maftuh ni yang dilihat pada zahir. Jadi bila disebut yang masuk tadi adalah zat pada anggota ataupun pada rongga yang terbuka, terkeluar daripada zat ialah masuk padanya asar, kesan. Seperti kita menghidu hiduan, seperti bau. Orang kentut, kita pun bau busuk. Allah. Adakah dia dikira manfaz maftuh? Ini hidung termasuk manfaz maftuh. Jadi disebabkan kerana masuk bau busuk tadi ni, batal tak puasa kita? Tak. Dan kemudian apa dia lagi? Wa hararatil ma' wa burudatihi bizauq. Panasnya air, sejuknya air dengan rasa, ianya tidak membatal, kecuali kita sip ayak kopi ke, lepas tu rasa sejuk. Sip ayak teh, lepas tu dia rasa panas, dia kata. Tapi manis tak apa, manis di lidah. Dia rasa sejuk, tekak. Itu. Itu batal. Nah, sejuk tekak, maknanya batal dah puasa. Fa inna zalika la yadur. Kalau kata hanya sekadar rasa saja sejuk tadi, dia rasa dengan tangannya, tidak ada masalah. Walaupun ayat tadi kalau masuk di celah-celah dia punya rongganya. Dan terkeluar daripada jauf, daripada rongga, mana-mana yang lauda wa jarahatan au jirahatan ala lahmis saq. Seperti mana kita meletakkan ubat pada daging ataupun otot kita yang telah kita terputus ataupun yang terbelah, kita masukkan ubat di situ. Dia dikira tak termasuk daripada jauf. Ianya tidaklah dikira membatalkan puasa. Karena wusulu ad-dawa ila dakhilil mukh awil lahm, maka tu semua masuknya ubat ke dalam daging ataupun ke dalam otot kita ini, maka ianya tidaklah membatalkan puasa. Ataupun menyucuk sesuatu jarum ataupun besi ke dalam tubuh dan memasukkan sesuatu melalui besi tadi, tidak membatalkan puasa. Kecuali padanya ghiza. Ini yang menjadi perbahasan di kalangan ulama. Contohnya memasukkan glukos ke dalam tubuh. Waktu ketika dia sedang sakit, dicucuk di dalam rongganya, bukan rongga, dicucuk di tangannya. Dan ini bukan rongga yang maftuh, dimasukkan glukos. Glukos termasuk daripada bahan yang boleh untuk bagi ada tenaga. Maka ini yang menjadi perbahasan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Dan dengan manfaz maftuh, dengan rongga yang terbuka, terkeluar daripadanya rongga yang tidak terbuka. Contoh seperti mata rongga. Sebab kalau kita korek biji mata kita, dia ada rongga sebenarnya yang menyambung sampai ke dalam. Sebab tu kalau korang pakai celak, dia akan sampai ke cekak dia rasa celak tu. Dia rasa serbuk celak tu, dia rasa sampai ke tekak dengan sebab memakai celak tersebut. Maka tu batal tak puasa? Tidak batal. Begitu juga kita meletakkan minyak pada kulit dan dia masuk menyerap ke dalam, maka ia juga tidak membatalkan puasa kerana dia bukan manfaz maftuh pada sudut zahir. Zahirnya tidak dikira manfaz maftuh. Sebab tu di sini menguatkan pandangan Al-Imam Syafi'i, mengatakan bahawa telinga manfaz maftuh. Beliau melihat pada zahir, bukan melihat pada hakikah perkara tersebut, menyampaikan ke perut ataupun tidak.
Perut kita ni perut ni perut, dan dia ada ruang-ruang rongga untuk sampai ke dalam. Baik, kalau buh minyak kat perut, lepas tu minyak tadi menyerap masuk ke dalam, batal tak puasa kita? Jelas masuk dalam perut. Tetap tidak akan membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana dia bukan manfas maftuh. Nah, dia bukan manfas maftuh. Termasuk juga perkara yang membatalkan puasa ialah istiqaah, dengan makna muntah dengan sengaja. Sebab tu syarat bagi muntah ni mesti dengan sengaja. Jadi 3 perkara, semua yang berlaku tadi ni adalah mesti dengan keadaan orang tadi alim bahawa ianya haram dilakukan perkara tersebut, dan dia ingat kata dia sedang puasa. Yang ketiga, dia tidak dipaksa, dia yang memilih melakukan perbuatan tersebut. Maka ketiga-tiga syarat ini adalah diperlukan kepada ataupun orang yang sedang berpuasa, dengan makna kalau kata dia melakukan makan, minum, jima', inzal, mengeluarkan air mani, sama ada dengan mubasyarah ataupun dengan istimna', dengan onani, ataupun memasukkan sesuatu ke dalam zat sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, ataupun dia sengaja muntah, semua tadi dilakukan dalam keadaan dia jahil, dia tak tahu kata haram. Jahil ni bila? Ketika mana dia baru masuk Islam, ataupun dia jauh daripada para ulama. Dia baru masuk Islam dan dia jauh daripada para ulama. Dua ni jahil. Jahil daripada lain pada tu tak ada. Duduk tepi masjid, tok guru duduk mengajar, dia tak pernah main. Lepas tu bila batal puasa aja dia kata saya jahil. Jahil tu tak ada faedah. Jahil tu tak ada pengecualian. Kamu dihukum juga kerana kejahilan tu. Taksir dia panggil. Tu sengaja, ataupun orang yang lalai daripada mengambil ilmu. Tak ada alasan untuk kamu tinggalkan pengajian dan juga tak mengaji dengan para masyayikh, para syuyukh, para ulama, para asatizah, disebabkan kerana kamu kata saya jahil maka saya pun buat benda yang tadi. Tak, jahil itu tidak iktibar. Jahil ni ketika mana dia jauh daripada para ulama. Yang kedua, kerana dia baru masuk Islam, ataupun dia terlupa kata dia puasa, ataupun kerana dia mukrah, dipaksa untuk melakukan tersebut, maka itu tidaklah menjadi mudarat perkara tersebut. Dan juga tidaklah menjadi mudarat kalau kata masuknya ke dalam rongganya dengan ghubarit tariq, debu di jalan, ataupun dia tepuk roti, naik debu roti itu, ataupun tepung tu tadi naik, tak ada masalah, itu pun dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Walaupun dia boleh untuk menjauhkan tadi dengan menutup mulutnya. Atau kalau dia jalan sambil buka mulut, ngangah, orang panggil nana tu kan, jalan buka mulut tu, masuk debu-debu dalam mulut tepi jalan, batal tak puasa dia? Tidak batal.